Jika tadi kita dengan aksesori wanita, kini saya akan ke utara untuk meninjau pula perusahaan aksesori lelaki. Destinasi gaya kali ini, saya akan ke negeri Perlis, Indra Kayangan. Mungkin ada yang menggaruk kepala. Apakah pula saya buat di sana? Adakah ingin berlibur atau menikmati jodoh laksa utaranya yang menambah selera ramai? Sebenarnya, ia juga. Sebab Perlis selain terkenal dengan destinasi pelancongan, pemandangan menarik, buah mangga harum manisnya, jodoh utara yang enak dan orangnya pun ramah tamah. Capal dibawa oleh pedagang India ke Nusantara dan dipakai meluas oleh pembesar atau orang kenamaan dahulu. Kini, ia semakin mendapat tempat di kalangan generasi muda dan dilihat sebagai kelengkapan wajib bagi kaum lelaki apabila berbusana tradisi atau kontemporari. Negeri cantik bak permata di utara negeri Malaysia, kecil tetapi memukau. Mesti ramai yang hairan, apakah agaknya produk fashion di negeri Perlis? Ramai yang tidak tahu, di negeri Perlis juga terdapat perusahaan pelengkap gaya bagi lelaki. Kita bertemu dengan seorang pereka dan juga pengusaha bagi produk capal yang terkenal di negeri Perlis, iaitu Tuan Saad. Hari ini saya bersama dengan seorang pereka dan juga pengusaha capal yang terkenal di negeri Perlis, iaitu Tuan Saad. Apa khabar? Jadi terima kasih kepada Tuan kerana sudi bersama dengan saya. Jadi boleh Tuan kongsikan bagaimanakah bermulanya Tuan menjadi seorang pereka capal dan juga pengusaha, dan ada tak mana-mana badan yang menjadi tulang belakang bagi pengusahaan capal selama ini? Terima kasihlah kerana sudi datang untuk jumpa saya kat sini. Untuk pengetahuan semua, jadi cerita apa ni, bermulanya saya dalam bidang pembuatan capal ni pada tahun 1997, iaitu kekuatan ekonomi. Jadi pada masa itu saya bekerja kilang ditutup, jadi saya mencari apa ruang yang boleh bekerja untuk membantu menyarang penghidupan keluarga saya. Jadi saya tidak langsung saya berjumpa dengan seorang kawan lama yang buat capal secara tradisional di rumah. Jadi di situlah saya belajar sedikit demi sedikit tentang cara pembuatan secara tradisional, seperti memotong, melubang dan sebagainya kan. Daripada situ apabila saya dapat dan saya nampak memang produk ini adalah produk warisan, setelah saya buat kajian, jadi saya berusaha untuk memertabatkan produk warisan. Daripada situ juga saya perlu mengkaji, iaitu peningkatan penggunaan dari segi proses supaya kita tidak lagi ketinggalan. Bila jualan di bulan Ramadan meningkat, dan saya pada masa itu juga saya telah berhubung dengan Jabatan Perbadanan Kemajuan Peraftangan Malaysia, cawangan Kedah pada masa itu, sebab saya tinggal di Sungai Petani, dan dia pun rasa seronok dan berpuas hati sebab saya adalah salah seorang yang sanggup berusaha bersungguh-sungguh untuk memertabatkan produk warisan. Boleh Tuan Saad kongsikan bagaimanakah proses penghasilan capal? Okey, untuk proses penghasilan capal, sekarang ni saya dah ubah dari segi proses daripada manual daripada dulu dengan sekarang, daripada penggunaan teknologi mesin melalui inovasi yang saya buat. Iaitu sebagai contoh, kita nak meribet. Kalau dahulu kita terpaksa mencantum ribet masuk selubang satu-satu mengetuk, tapi bila saya menggunakan mesin, kita hanya menekan kaki saja dia sudah dapat untuk pemasangan, dan dia lebih stabil untuk setiap pasang yang kita gunakan sebab dia menggunakan mesin dari segi memampatkan tekanan tu. Okey. Seperti juga memotong, di mana jika memotong menggunakan pisau yang biasa, agak kualiti agak tak bagus lah kan. Tapi bila kita menggunakan mesin, dia lebih tajam mengikut kesesuaian saiz yang kita nak. Itu adalah untuk peningkatan dari segi kualiti dan quality improvement untuk produk tersebut. Sebagai seorang pereka dan juga pengusaha capal, apakah impian dan juga wawasan Tuan Saad dalam memartabatkan industri capal dan juga ingin menerapkan rasa cinta penerimaan kepada anak muda? Okey, harapan saya pada masa akan datang iaitu ingin membuka pusat latihan supaya generasi hari ini dan juga akan datang dapat mengenali bahawa seni capal ni kita boleh memartabatkan. Kalau saya tak berusaha untuk membuka pusat latihan, bermaksud tiada lagi lah siapa yang sanggup untuk meneruskan seni buatan capal ni, sebab kebanyakan dia tidak mampu untuk membuat secara lebih commercialize untuk produk ni. Sebab tu saya gabungkan penggunaan peralatan dari segi teknologi dan juga idea kreativiti untuk menghasilkan capal. Dan saya juga mengharapkan bahawa ada juga anak-anak muda yang rasa berminat, sebab bila kita menggunakan teknologi
uji mesin, ada satu peluang bagi dia untuk berdaya maju lah. So dia rasa ini boleh diketengahkan sebab menggunakan teknologi mesin. Kalau dibandingkan dengan dulu secara manual mungkin agak susah lah ketinggalan. Itulah. Semoga apa yang diimpikan oleh Tuan Saad itu dapat direalisasikan suatu hari nanti, insyaAllah. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan buat Tuan Saad kerana sudi berkongsi pelbagai info yang menarik mengenai capal. Ya, sama-sama. Jom kita saksikan koleksi menarik yang dihasilkan oleh Tuan Saad.